Kenapa nak guna amplifier bersaiz bagak? Kalau saiz kecil macam ni pun dah cukup dah untuk speaker aftermarket korang. Inilah dia amplifier kelas D Energy Series daripada Adams Digital. Didatangkan dengan 3 model amplifier iaitu ENA 80.4D, ENA 500.1D dan ENA 1000.1D. D ni apa? D ni ialah kelas amplifier yang mana ia mempunyai power efficiency yang tinggi tapi dalam masa yang sama mampu memberi kuasa yang secukupnya. Untuk korang yang mencari amplifier untuk speaker aftermarket, ENA 80.4D merupakan pilihan yang sesuai. Mempunyai 4 channel dengan RMS power 70 watts untuk 4 ohm dan 105 watts untuk 2 ohm. So, korang boleh sambung 4 speaker di setiap channel. Selain itu juga, amplifier ni juga boleh di-bridgekan agar kuasanya lebih padu. Ini bermakna korang boleh guna 2 channel untuk speaker dan bridge channel untuk subwoofer. Best kan? Untuk model ENA 500.1D dan ENA 1000.1D, ia merupakan monoblok amplifier yang mampu memberikan kuasa secukupnya untuk subwoofer korang. Jika dulu monoblok amplifier perlu bersaiz besar, tapi dengan teknologi masa kini, walaupun kecil, kuasanya tetap padu. Model ENA 500.1D mempunyai RMS power sebanyak 600 watts untuk 1 ohm, manakala ENA 1000.1D mempunyai RMS power sebanyak 1000 watts untuk 1 ohm. Dengan kuasa macam ni, memang cukup untuk bagi bergegar kereta korang dengan bunyi bass. Dari segi luaran, kesemua model Energy Series menggunakan aluminium casing dan speaker output menggunakan gold plated agar dapat mengalirkan elektrik dengan lebih lancar. Selain itu juga, setiap switch dan adjustment knob seperti HPF, LPF, gain, subsonic, bass boost dan sebagainya disusun dengan kemas agar memudahkan installer untuk tuning amplifier tersebut. So, kalau korang masih mencari amplifier, nak yang padu tapi tak nak makan ruang, korang boleh consider Adams Digital Energy Series Class D amplifier.